Mangkok punya menteri. Ini Padang, ini macam kecil. Lu boleh bantah lu punya anak belajar sini pendidikan jasmani. Saya mau tanya Fadlina Siddiq. Betul lah, tutup Yang zinc. rintihan mereka, pelajar-pelajar ibu bapa tutup mereka, zinc biru. Tapi kanak-kanak kata mereka dibatalkan. akan ditindas daripada permainan sukaneka dan juga pendidikan jasmani. Dialah satu-satunya esko masyarakat India. Dia kena tegas, pendirian dia kena tegas. Jangan malu, jangan takut. Kalau you takut atau malu, letak jawatan bagi lain orang buat kerja. Sokong atau tidak? Sokong! Ini kena pendirian, kena tegas. You sebagai menteri dalam kerajaan negeri Selangor yang mewakili masyarakat India, sepandai-pandai dia tupai melompat, akhirnya jatuh juga. PRU 16, you orang nak menang, selesai ni hal dulu. Kita bagi tempo 7 hari, struktur ini harus berhenti. Pancoroba atau sandiwara yang dilakukan oleh pihak yang menerajui sekolah ini adalah, ni depan mata kita nampak. Ada orang Melayu kata, gajah di depan tak nampak, tapi kuman di jauh nun tu nampak. Inilah angkarannya. Sekolah kekurangan, kita ada 365 sekolah Tamil di Malaysia yang kekurangan murid. Sepatutnya menteri kena pakai otak, jangan pakai lutut. Menteri Pendidikan harus tahu kenapa sekolah Tamil yang 367 itu kurang pemurid. Kerana ibu bapa mau kanak-kanak mereka ada pendidikan jasmani, sukaneka. Kalau Padang dikecilkan, macam mana mereka boleh menceburkan diri seperti mana yang saudara ini telah beritahu. Beliau adalah ibu bapa kepada pelajar-pelajar di sini, mereka semua. Okey, ini adalah rentehan rakyat, rentehan ibu bapa pelajar-pelajar. Maka kerajaan harus akur, dengar suara rakyat, jangan jadi pekak. Harus peka kepada mereka ini. Ini pula saya tengok satu surat daripada Esko Kerajaan Negeri Selangor. Surat itu saya baca. Saya ketawalah tengok surat itu daripada Esko. Dia katakan dalam surat itu, main aci duduk kah? You sebagai menteri dalam kerajaan negeri, you sepatutnya beri alasan, jangan beri alasan. You sepatutnya beri arahan kepada Menteri Pendidikan. Syorkan supaya mengatakan terang-terang. Tuliskan dalam surat itu, kami tidak mau sebarang struktur pembinaan di atas Padang. Tetapi daripada surat Esko yang dituliskan kepada Menteri Pendidikan, dia katakan bangunan lama tidak mempunyai CF. Tetapi itu betul. Tetapi kenapakah dia tidak mengatakan bahawa bangunan baru berada di atas Padang? So ini menunjukkan sajalah. Oleh kerana ibu bapa panggil, dia saja nak buat satu surat. Tidak ada satu komitmen yang tegas. Sebagai menteri dalam negeri Selangor, dia harus tegas menangani isu masyarakat India. Kami beri kerajaan 7 hari dari hari ini dengan segeranya dengar suara rakyat, suara keramat, berhentikan sebarang struktur binaan di atas Padang sekolah 7 hari tak diberhentikan. Kita akan ramai-ramai turun ke parlimen. Jangan ingat, jangan pandang suara rakyat, suara remeh, suara rakyat, suara keramat. Kami bagi amaran kepada Fadlina Siddiq dan Esko Negeri Masyarakat India. Dengar amaran kami. Undur sebarang struktur di atas Padang. Daulat tuanku. Daulat tuanku.